Tiga jenis suami yang tak hargai isterinya sendiri. Pertama sekali adalah seorang suami yang tidak menghargai masa, peluang, waktu dan kesempatan ketika bersama isteri maupun anak-anak. Habis tu, yang dia sibukkan adalah hobinya, gadgetnya. Masa, peluang dengan isteri dan anak-anak ni begitu terbatas. Kenapalah waktu tu juga nak disibukkan? Kalau tengok Nabi Muhammad SAW, Nabi layan sahaja perkongsian, gurau tawa isterinya. Salah seorangnya, Saudah, isteri Nabi, yang seringkali membuatkan Nabi ketawa, Nabi tersenyum dengan gelagatnya, lenggok bahasanya. Saudah satu hari dia cerita, dia kata dia solat belakang Nabi dan kata dia, ketika aku rokok, aku ni rasa nak pegang hidung. Apa sebab? Rasa macam darah nak keluar. Mungkin barangkali rokok Nabi kan, semayangnya tu lama kan. Artinya baginda Nabi sangat bijak untuk create moment. Nabi pandai mencipta suasana indah, memori manis bersama. Yang keduanya adalah suami yang tidak hargai nasihat daripada isterinya. Isteri kita, dia tengok ada gerak-gerik kelakuan kita yang mungkin tak sesuai, tak sedap mata memandang. Dia tegur, dia nasihat. Patut terimalah dengan hati yang terbuka. Patut terimalah dengan hati yang berlapang dada. Tak. Dia marah. Kalau awak bagus sangat, awak buatlah. Kalau yalah, awak lah pandai. Awak lah isteri yang terpaling solehah sangat atas dunia ni. Awak je lah yang syurga. Jangan macam tu. Sambut nasihat tersebut dengan terima kasih, thank you for telling me, terima kasih bagi tahu abang, insya-Allah tak buat lagi. Gitu. Dan yang ketiganya adalah dia tak hargai pengorbanan isteri. Ya, ada waktu kadang dia rasa sebagai suami dia kerja penat, kadang kerja sendiri, jumpa klien, meeting sana, meeting sini. Isterinya pula mungkin suri rumah. Dia kata untung duduk di rumah, melayan anak-anak, rasa nak makan-makan, nak tengok TV. Rumah walau gelanggangnya kecil tapi peranannya sangat besar. Bukan mudah seorang isteri nak hadap tu. Kita sebagai bapa, sebagai suami, isteri tinggalkan kita sekejap dengan anak pun dah pening dah. Betulnya hargailah. Apalah kiranya dengan setidak-tidaknya ungkapan terima kasih. Ataupun saya cadangkan, para suami sekalian boleh bagi kat isteri kita sabun dozi. Sabun dozi ini memudahkan urusan cucian pakaian kita dan insya-Allah wangi, halal, sangat berkualiti. Bertahun-tahun dah saya pakai dan saya sendiri pun dah puas hati. Anda bila lagi?